Pernah tak anda tertanya-tanya apa sebenarnya beza antara jurusolek amatur dengan yang profesional? Selalunya jawapannya bermula dengan alatan yang betul. Okey, dalam perkongsian kali ini, kita akan bina satu senarai semak yang paling lengkap untuk kit seorang jurusolek artis profesional. Tak kisahlah sama ada anda baru nak mula ataupun anda ni memang peminat tegar kecantikan, soalan ni mesti pernah terlintas kat fikiran kan? Jawapannya, ia bukan setakat pasal solekkan tau, tapi lebih kepada profesionalisme, kebersihan dan seni itu sendiri. Jom kita mulakan. Ini dia plan tindakan kita. Kita akan bina kit profesional yang lengkap ni, satu persatu, kategori demi kategori. Okey, sebelum kita sentuh muka pelanggan dengan berus sekalipun, seorang MUA yang pro akan pastikan persekitaran kerja dia bersih, selesa dan paling penting, selamat untuk pelanggan. Kita mulakan dengan yang paling asas tapi sering diabaikan, gaun solekan. Fungsinya nampak mudah, tapi ia sangat penting untuk lindungi baju pelanggan. Benda-benda kecil macam inilah yang menunjukkan kita ni teliti dan profesional. Seterusnya, ikat kepala. Alatan mudah ni penting sangat untuk pastikan tak ada rambut yang berjurai-jurai menghalang kerja kita. Barulah kita dapat kanvas yang betul-betul jelas untuk berkarya. Dan jangan sesekali lupa cermin tangan. Ia bukan setakat untuk pelanggan tengok hasil akhir, tapi ia juga jadi alat komunikasi. Pelanggan boleh tengok prosesnya dan beri maklum balas. Ini membina kepercayaan tau. Okey, dah selesai bab persediaan, sekarang kita masuk bab yang paling ditunggu-tunggu. Alatan teras untuk dapatkan asas solekan atau base yang betul-betul flawless. Ini dia, berus asas atau foundation brush, hero utama kita. Nak tahu satu tips pro? Berus sintetik biasanya lebih bagus untuk produk jenis cecair atau krim. Ia direka khas untuk ratakan produk dengan licin tanpa tinggalkan kesan bergaris. Selain berus, sponge solekan ni pun boleh jadi game changer. Kalau nak hasil yang nampak lebih natural, lembapkan sikit sponge tu sebelum guna. Cara ni akan bantu tekan produk ke dalam kulit, jadi kemasannya nampak lebih halus dan tahan lama. Okey, sekarang cuba tengok dua berus ni. Nampak macam lebih kurang sama kan? Tapi sebenarnya, fungsi dan bentuk dia sangat-sangat berbeza. Dan kedua-duanya penting untuk melengkapkan solekan wajah. Ini menunjukkan betapa spesifiknya alatan seorang profesional. Berus bedak yang kembang macam kipas tu, kita guna untuk buang lebihan bedak dengan lembut. Manakala berus yang lebih padat dan bersudut tu pula, khas untuk kerja-kerja memahat wajah dengan lebih tepat. Alright, kita dah ada kanvas yang cantik. Sekarang, tiba masanya untuk seni halus. Kerja-kerja yang perlukan ketepatan tinggi macam solekan mata, kening dan bibir. Kat sini, setiap peringkian tu penting. Nak dapatkan kening yang on point, lupakan pasal guna pensel sahaja. Sebenarnya ada beberapa senjata rahsia yang kita perlukan untuk hasil yang betul-betul kemas dan profesional. Mula-mula sekali, kita kena kemaskan kawasan. Gunakan penyepit atau tweezers ni untuk bersihkan garisan kening dan cabut bulu-bulu yang tumbuh bersepah tu. Lepas tu, kalau ada bulu kening yang panjang tak sekata, kita sikat ke atas dan guna gunting kecil ni untuk rapikan sikit. Hasilnya, kening akan nampak lebih terurus. Kalau nak hasil yang super sharp dan bersih, macam dalam majalah tu, pisau cukur kecil ni lah jawapannya. Ia boleh buang dulu bulu halus yang penyepit pun tak dapat nak capai. Dan untuk sentuhan terakhir, guna berus dan sikat kening. Ia penting untuk sikat bulu kening, adunkan produk yang kita dah letak dan pastikan semuanya nampak kemas dan sempurna. Okey, yang ni jangan pandang sebelah mata tau. Kuasa pelentik bulu mata ni memang ajaib. Hanya beberapa saat je boleh buat mata nampak lebih besar, lebih galak dan lebih terbuka. Okey, alatan semua dah lengkap. Tapi alatan sahaja tak cukup kan? Ia perlukan pasangan yang serasi, iaitu produk. Jom kita tengok produk asas apa yang wajib ada. Soal penyamar noda atau concealer. Ada yang cecair, ada yang krim. Mana satu nak pakai? Mudah je. Concealer cecair biasanya lebih ringan dan sesuai untuk kulit berminyak sebab ia tak mudah sumbatkan liang pori. Manakala, concealer krim pula lebih tebal, jadi ia dapat berikan litupan yang lebih penuh. Selain tu, ada dua lagi produk asas yang sangat penting. Pertama, primer. Fungsinya untuk sediakan kanvas yang licin supaya solekan tahan lebih lama. Kedua, krim pembayang atau kontur yang kita gunakan untuk mengukir wajah, memberikan dimensi dan bentuk. Baiklah, kita dah lalui semua benda penting, dari alatan persediaan sehinggalah ke produk-produk asas. Sekarang, jom kita satukan semuanya dan lihat macam mana ia membentuk satu kit solekan profesional yang lengkap. Inilah dia, rangkumannya.
kategori-kategori utama dalam kit profesional anda. Daripada penjagaan pelanggan kepada alatan untuk kanvas yang sempurna sehinggalah kesentuhan terakhir yang memerlukan ketepatan, semuanya ada tujuan dan tempatnya. Jadi, sekarang anda dah ada blueprint untuk kit yang sempurna. Persoalannya, apakah karya agung yang akan anda hasilkan? Ingat, dunia ini adalah kanvas anda. Selamat berkarya.